Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni kita nak cakap sikit pasal YouTube untuk 12.3 inci ni. Okey. Kalau anda yang dah pakai 12.3 inci ni, kalau anda buka YouTube, okey, kita tunjuk dulu dia tak dapat full screen yang penuh. Kalau dulu kita pernah pakai saiz 10 inci, kita dapat full screen penuh kan, sebab 10 inci kan bentuk petak kan. Okey. 12.3 inci dia memanjang. Bila dia memanjang, dia ultra wide. Bila ultra wide, video YouTube ni tak support untuk full screen ke hujung, nampak tu. Zoom memang dah boleh zoom, tapi dia akan crop crop. Okay, kita tak nak dia crop. Kita nak yang pucuk ni bawa ke sini, yang pucuk ni bawa ke sini. Okey, ada cara dia. Cara dia, kita kena setting kat aplikasi lain. Okay, YouTube official tak ada setting tu. Jadi terpaksa kita install aplikasi lain. Okay, dia macam ni. Anda type ni SmartTube Next APK. Lepas tu anda buka SmartTube ni. Lepas tu anda download yang stable. Okay, lepas dah download, anda install. Lepas tu ini SmartTube. SmartTube ialah YouTube TV. YouTube versi TV. YouTube versi Android TV. Okey, YouTube versi Android TV yang telah dibuat oleh pihak ketiga. Okey. Dan dia ada history sama macam YouTube, betul. Kita tengok kita dah log in kita punya email yang sama macam YouTube tu. Kita tengok history. Nampak tu? Ni history yang kita tengok pada YouTube biasa yang official. Dia link sekali dengan YouTube pihak ketiga ni. Okey, bila kita play, tengoklah. Kita dapat full screen. Baru syok. Okey, nak dapat full screen ni pula ada setting dia. Okey, setting dia di sini. Anda pergi ke setting. Ni setting ni. Lepas tu anda pergi ke player. Dia kena tekan 2 kali lah, sebab ni versi remote control untuk TV punya. Tapi tak apalah, kita nak full screen tu. Okey, anda pergi ke video zoom dan anda pilih ini, stretch. Bila stretch, dia akan tarik bucu pergi ke hujung. Jadi gambar takkan crop. Dia bukan zoom biasa tu. Kalau zoom biasa tu gambar crop kan. Jadi takkan crop. Nampak ni? Ni takkan crop. Takkan crop. Okey. Semua video macam tu. Jadi baru dapat full screen. Jadi untuk semua pengguna 12.3 inci, kalau anda nak dapatkan full screen, anda kena install aplikasi tadi. Kalau anda tak kisah nak ada hitam kiri kanan tu, anda boleh kekal guna YouTube yang official. Okey, itu saja.